Black. Ni black. Sorry bang. Black dah. Boleh ya? Black dah macam hati dah sekarang. Dahsyat lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Ada ride, ada video. Ada ride, ada video. So kita dah sampai dekat Berkat Salam Asam Pedas. Nak makan memang kena beratur. Kita tengok apa yang special sangat dekat kedai ni. Weh, beratur. Tumpang lalu bang, tumpang lalu. Sorry, tumpang lalu. Diorang nak makan tak apa, aku nak ambil video je. Apa yang ada kat sini tau. Ikan bakar ada. Asam pedas kat dalam tu. Asam pedas. Nanti dia akan panaskan kat dalam tu. So kau dah ambil makan, kena bayar kat dalam lah. Sekejap, aku ambil video kat dalam je. Sorry bang, lalu. Okay. Memang duduk tepi jalan lah. Memang bising lah kat sini. So nak kau tengok diorang ambil. Sorry bang, tumpang lalu. Ambil video. Sorry bang. Sorry. Okay. Aku celah sini lah. Okay. Tu tengok ramai. Semua boleh makan kat sini. So aku dah makan dah tadi. So aku nak pergi settlekan. Aku nak solat-solat dulu. Lagi baru masuk tempat event. Kat belakang ada surau. Jom. Oh, bersilang kamu.
perasan ni gambar. So kita nak pusing-pusing tengok apa yang ada dekat event RZ Member Ride Edition 2025. Macam biasa memang meriah kali ni. Sampai sekarang pukul 5.30 cuaca tak panas. Kalau tidak mampus berkicap, melecak ketiak. Okey. Macam biasa lah mencendar RZ. Ada baju, ada topi, ada spek mata lah. Ini boost untuk samurai tin. Dia jual cat dalam tin cat dalam tin. So ada baju juga. Mana-mana yang nak bawa balik baju untuk anak-anak. Inilah masa dia. Dah pergi ride, jangan lupa anak-anak kat rumah tu. Kita tengok apa yang ada lagi. Aku rasa macam nak beli air Aduh hai. 5.30 ni, 5.30 pun okey lagi. Kalau pukul 2, kalau pukul 3 tadi, teruk dia punya panas dia. Walaupun on the way tadi hujan dah. Lencun dah. Sampai masuk Melaka kering. Hujan rahmat, nak bagi sejuk. Kalau tidak, kalau panas-panas pun bahaya. Motor kita ni tak boleh panas-panas sangat. Ramai ya. Bukan saja rider-rider, tapi tengok budak-budak, mak pun ada bawa anak-anak pusing-pusing. Melaka jarang tak rancak. Sebenarnya kawasan ni memang besar, memang luas. Sana ada pentas utama, sana ada kedai, belakang sana ada kedai makan lagi. Motor rasa aku boleh masuk dalam ni, rasa aku dalam 1000 buah motor, tak ada masalah. Aku pun tak boleh nak pergi satu-satu lah. Sebab memang panjang video ni kalau aku pergi satu-satu. So aku tengok mana kedai-kedai yang rasa aku menarik minat aku lah. Macam ni, siapa nak restore motor, dekat sini ada jual cover set HLY. Ini ada FD pula, kat sini. Macam-macam ada. Macam dah RZ ada lagi. Kita tengok lagi apa ada kat depan. Sebenarnya tak jauh beza apa yang berlaku dekat event RZ Member, RZ Fighter, mana-mana event pemotoran, macam inilah suasana dia. Tapi kali ni Melaka memang kerajaan negeri dia dah support sepenuhnya. Semua yang hadir hari ni, aku rasa memang tak ada polis pun, tak ada puasa pun. Semua behave lah. Memang ada pakai bike, tapi tak ada yang nakal-nakal lah, yang boleh willy-willy kat traffic light ke, berlumba ke. Aku tak nampak pun. So kalau ada pun segelintir je. Ada Abang Boy. Ada. Tak record. Abang Boy. Dengan kata-kata luncur. Lu pergi dulu, gua kejar. Alright. Cuba sini lah, Boy. Alright, bang. Abang Boy ada. Abang Boy tengah buat live. Kita record untuk YouTube. Dekat sini ada kedai Kaiser Motorsport. Ni semua performance punya bengkel lah. Performance punya bengkel. Merchandise aku tak ni sangat. Sebenarnya kita nak tengok kedai-kedai yang performance, yang sedang meningkat, naik. Macam kedai-kedai performance sebab nak restore motor RZ, nak modify motor, banyak pilihan. So korang tak ada masalah. Jangan kata komen sidai ke apa ke, motor lambat siap, sebab bengkel pun dah banyak dah sekarang. Okay, baju. Okay, kita dah sampai petang utama. Akan ada dekat depan ni hadiah cabutan bertuah, grand prize. Apakah dia cabutan hariah dia? Jom kita review sikit. Macam dekat atas tu dia tengah terstop pula. Dia tengah lepaskan satu hadiah cabutan bertuah cover set OEM. Ni motor RZ ni hadiah ke? Entah, aku tak sure. Ni so tengah berlangsung cabutan otak. Okey, grand prize untuk RZ Member RZ Edition, sebuah kereta Proton X50 S70. Ya Allah, S70. Ada juga event push bike untuk budak-budak.
Tempat yang ke-13, Ami Latifah dari Amir Malaysia. Okay, ini petang utama. Okay, kita tak nak, kita lalu cepat je, nanti orang marah. Tempat yang ke-12, Sini ada memang sponsor utama S70, so mesti ada booth Proton juga. Belah sini dah start kedai-kedai makan. Okay, so motor-motor pun diorang akan parking kat depan ni untuk memeriahkan lagi suasana. Aduh, syok ah. Sebab bukan selalu event ni ada. Okay, tumpang lalu. tempat ke-10. Tak adalah pasal tak boleh nak jalan pun, boleh je jalan. So kita pergi depan ni, RZ X125R. Apa benda ni? Ni apa benda ni? RZ X125Z. 125Z tu motor kan? Tempat ke-9, Maknanya dia collab ke? Haris Ada collab dari RZ dengan 125. JBO Apa yang ada kat depan ni? Oh, okay, ada cabutan mutuah juga. Tak tahu apa benda yang diorang tengah buat. Aku tak tahu lah. Sebab aku tak ambil apa-apa ni pun. Alright. Kita tengok By number ramai, 15 Afan Kenzo dari Kuala Lumpur. okey, pentang utama sound system. Memang standard konsertnya. Dia punya kemah, dia punya setup. Ini cuma makan RM100,000 lah. Bukan biasa-biasa diorang buat event ni. Macam dulu pacak backdrop je. Lepas tu ada pentas sikit dah boleh buat event dah. Sekarang tak macam dulu lah. Next level. Apa lagi ada? Okay, yang ni dia nak start jam dah. Susah nak jalan lah. Mungkin diorang jalan perlahan. Sebenarnya boleh jalan laju macam aku. Alright. So korang enjoy tak video ni? Kalau korang enjoy, korang share video ni pada kawan-kawan, supaya mana tahu muka dia ada dalam video ni, korang boleh share. Alright. Tempat yang ke-5, So rasa aku dah habis satu pusing. Satu tapak event. Apa yang ada? Syndicate JB. Dia ada jual merchandise, baju-baju. Siapa kekurangan baju ride, boleh dapatkan baju kat sini ya. Ini pun ada lucky draw, EV bike. Black. Ni black. Sorry bang. Black dah. Boleh ah. Black dah macam hati dah sekarang. Dahsyat lah dia. Alright, settle. House boom pun rasa aku. Bang. Okay bang. Baik. Anak ah? Anak. Mantap. Wow. Okay, ini memang relax lah. Tadi je cram sikit. Banyak jual baju lah, baju. Sebab jual baju ni boleh dapat profit banyak kot. Itu pasal banyak usahawan mencipta, mereka mengeluarkan jenis-jenis baju. Sebenarnya event RZ tak semestinya kena ada motor RZ. Kau datang je motor apa pun, kita tak select pun. Kau datang je. So next time korang boleh datang juga event ni, memeriahkan. Tak semestinya. Alright. 97 Syndicate juga. Tadi pun Syndicate je belah JB kot. Yang ini rasa aku, yang ni belah Pahang kan. Alright. Kita jumpa belah sana member aku. Okay, aku tertarik dengan baju kelab ni. Wah, dia rasa dondon je. Satu hati lah. Boleh dapat team macam ni, bukan senang nak collect. Boleh ride sama-sama macam ni. Ni daripada team apa lah, tak nampak lah. Alright. Good job. Korang memang terbaik.